Siapa suka makan dadih? Sedap weh, dadih kan, sejuk-sejuk. Buka puasa pula dengan dadih macam ni. Lemak-lemak macam ni. Ya Allah, sedapnya. Hari ni kita buat dadih rainbow. Senang sangat-sangat kami guna pack ni tau. Okey, dia perisa vanilla. Okey, pada yang tak tahu sukatan, okey, tengok tu 1500 ml. So hampa belilah 2 botol. Kalau tak, hampa kena sukalah ayak 10 cawal. Okey, masukkan dalam periuk dulu. Okey, lepas tu masuk dalam periuk. Lepas tu hampa masuk gula 1 cawan. Ikut pada hampa punya manis lah, hampa nak manis macam mana. So masuk 1 tin susu cair. Ini baru kita buka api tau. Okey, kita masak sampailah dia mendidih sikit. Mendidih betul-betul tau. Okey, lepas tu tutup api. Masukkan serbuk susu. Serbuk susu tu nak bagi dia lemak lagi. Lepas tu masuklah tepung dadih yang kita beli tadi. Yang tu saja, simple sangat-sangat. Kacau-kacau gue rata. Okey, tunggu sampai sejuk. Jangan tunggu sampai sejuk. Okey, lepas tu buatlah bancuhan yang berwarna. Ikut sukalah hampa nak berwarna apa. So kalau macam ni tingkat-tingkat, hampa kena cepatlah. Okey, dah bubuh dalam peti ais. Dan dia keluarkan balik, bubuh lagi. So penuh dengan kesabaran lah kalau nak buat dia. Okey, yang tu saja, simple tau. Hampa kena save resipi ni. Jangan save sajalah, buat. Okey, jom kan kita makan dadih hari ni.